So macam mak abang sakit tu, abang hantar dia pergi rawatan semua. Macam mana proses dia? Transport abang ada? Transport. Saya tak ada transport yang Sendiri pun tak ada lah. Sendiri pun So tak. macam mana? Okay, hari ni kita nak buat projek dekor RM1. Tapi dia different sikit. Kita tak pergi terjah, tapi kita dapat info daripada Tok Ketua. Kita nak cari orang yang betul-betul memerlukan sebab kita nak buat desain rumah dia juga. Kita orang ambil ni buat desain rumah dia juga, dan dalam masa yang sama kita nak bagi dia sikit bantuan. So abang saya ni dia nak buat infak lah, infakkan sikit, bantu orang yang memerlukan kita punya bantuan lah. Kongsi-kongsi rezeki lah kita panggil. So kita jumpa dah seorang. So nanti tengok lah, tengok video ni sampai habis. Assalamualaikum. 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 Ada orang ke? Assalamualaikum. Dua. Assalamualaikum. Bang. Abang Cik Rasman di sekolah dia. Assalamualaikum bang. Dia ada kat depan. Boleh. Tengok kat depan tu tak ada orang. Bang. Ni tujuannya apa je? Oh, tujuan saya. Boleh tak saya nak rekod tu? Boleh kan? Tu atas perizinan Cik Rasman. Ya. Okey. Teman, saya sebenarnya daripada company Zolma, nama company saya Zolma. Okey, kita orang bos saya di request untuk cari orang yang kurang berkemampuan untuk kita bantu hias rumah dia. Tapi hias rumah lah. Hias rumah. So kita akan ambil satu area dinding dia dan kita akan buat. Mana yang boleh bagi, kita bagi sikit. Kita share rezeki sikit. So tu nak tahu Cik Rahman rumah sendiri ya? Ini rumah peninggalan orang dulu. Jadi memang saya duduk sendiri. Duduk sini lah dengan temankan mak kan. Mak ada sekarang? Ada, tapi mak dalam keadaan musuh. Jadi faham. Sebelum ni Cik Azman so memang bekerja ke memang duduk rumah? Saya bekerja sendiri. Jaga kebun, ambil upah-upah. berkaitan kebun lah maksudnya. Ambil kerja menukar kebun macam tu lah? Kerja kebun berkaitan. Faham. Kerja orang kampung. Kalau Cik Azman okey, saya minta izin masuk rumah, kita sama-sama kita tengok. Boleh? Kalau nak hias sebagai contoh untuk contoh boleh lah. Bagi orang kampung, tapi keadaan dia agak faham. So abang berdua je lah dengan maknya? Lama dah maknya sakit? Mak dia tu sakit tua ke sakit? Dia yelah ada penyakit penyakit manis ke penyakit 3 serangkai tu. Faham. Tu saya tengok rumah Cik Azman pun jauh pada rumah lain. Faham. Mana masa sekarang? Rumah abang. Ni dia. Abang so kalau biasa abang berehat so kat area mana? Memang kat depan ni lah. Dari depan sini lah. So kalau kita planning macam contoh saya cantikkan belah sini ke, cantik juga. Keadaan rumah ni bukannya dinding batu sebenarnya. Tak apa. Benda tu insyaAllah kita boleh adjust, kita boleh tolong. So macam mak abang sakit tu, abang hantar dia pergi rawatan semua. Macam mana proses dia? Transport abang ada? Transport. Saya tak ada transport yang sendiri pun tak ada lah. So macam mana nak, sebab rumah ni saya tahu rumah ni ke dalam. Guna transport berbayar lah. Maksudnya guna perkhidmatan Grab ataupun taksi. Selain daripada tu, kalau macam abang nak bekerja kan, abang kerja gemak apa semua, so kerja tetap tu macam mana? Sebab apa? Saya berdasarkan permintaan orang ada lah. Ada lah kawan misalnya potong rumput, khidmat potong rumput. Abang buat kerja mana yang ada kerja abang buat? Buat. Dalam nak menjaga dalam semua menjaga mak. Mak sebab mak tak boleh bergerak. So memang memerlukan bantuan abang 100% lah. Faham. Sebab saya pun pendapatan tak kan? Faham. Agak ada sekatannya tu. Terutama kalau nak dapatkan rawatan di luar, misalnya mak demam ke apa kan. Dia jauh. Kalau malam-malam tu dah. Kalau malam sudah agak susah sikit lah. 161 60 Pulang daripada food
Ya. Okey, katakan 1, 2, 3. Wah, senang lah. Ya, macam tu je. Kami sudah datang membawa barangan-barangan. So, boleh interview macam sikit? Interview macam sikit boleh? Boleh interview tapi tak berapa awas. Oh. Tak berapa awas penglihatan. Kelihatan. Oh. Cik? Oh. Saya datang nak cantikkan rumah cik. Datang nak cantikkan rumah. Cantik. Kita nak buat sikit dinding tu, nak bagi buat hiasan sikit. Lepas tu nanti dinding kat sini cantik lah sikit. Kita nak bagi bantuan. Yang bocor tu je lah. Yang bocor tu nanti kami tak pasti, tapi nanti boleh lah, nanti kita boleh bincang nanti kan. Nanti kita tengok-tengok kan. Kita bagi hiasan dinding sikit dengan sikit bantuan. Untuk makcik. Okey, kita dah berjaya cantikkan dinding rumah Abah Azman macam ni. So, dia masa dah 2 hari lah sebab kita nak setting rumah dia, dinding dia tak atas sikit. Tapi kita cuba buat sebaik mungkin dan kita bagi satu view baru Abah Azman kita. Okey, Abah Azman. Ya, saya. Boleh tak saya tahu perasaan first time tengok rumah kali ni? First time saya nampak teruja lah sebab daripada dinding yang kosong, yang asalnya kosong, ini dah nampak lebih berseri sebab ada hiasan daripada dekor So, Abang Azman pernah tak bermimpi atau pernah teringin tak satu hari nak dapat dinding macam ni? Sebenarnya pernah juga teringin, tapi mungkin Kekangan keuangan yang mana lebih penting lah. saya dahulukan benda yang lebih penting lah maksudnya. Okey, saya daripada kita dekat rumah ni, kita tadi semalam Razman request nak kan bantuan so kita pun beli yang semampu kita boleh rakyat. So ini untuk Mak Razman untuk masa-masa yang akan datang, dan juga ini ada sikit bantuan daripada staff ni, kita orang boleh sikit untuk membantu kewangan Abang Razman. Okey, Abang Razman, kalau ada rezeki lagi kita berjumpa lagi. Ya, mudah-mudahan. Ada tak apa-apa yang Abang Razman nak kata dekat kamera? Untuk rumah ke untuk untuk pada mewakili ibu saya, ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak rumah kerana sudi hias rumah ni jadi nampak lebih berseri, berhajat juga untuk dapatkan satu yang kelainan lah kalau rumah ni, tapi hajatnya tu belum tercapai sebelumnya. Tapi kebetulan rezeki rezeki tak salah. Alamak, ingat Deko, ingat Zulma. Baik.